Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah wakil daripada Sekolah Menengah Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan hari ini saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Yang pertama ialah Ifa Marda binti Lim, Farah Nur Syakira binti Nur Safaruddin, Nur Syaukinah Husna binti Muhammad Syahrin Syahid, dan last sekali Nur Adin Humaira binti Asri. Menurut kajian kami, jumlah sisa makanan harian semakin meningkat dan tidak diuruskan dengan cara lestari. Selain itu, ramai pengguna tidak menyedari bahawa sisa makanan boleh dijadikan sumber tenaga. Pada masa yang sama, tiada sistem mudah dan mampu milik di rumah untuk menukarkan sisa organik kepada tenaga boleh diperbaharui. Seterusnya, pengguna gas memasak komersial menyebabkan kos dapur yang tinggi, terutamanya bagi keluarga berpendapatan rendah. Perlunya alternatif tenaga bersih yang sesuai untuk kegunaan harian seperti memasak dan memanaskan makanan. Seterusnya, cadangan dan penyelesaian. Mewujudkan tong minyak biogas yang menggunakan sisa makanan dan memudahkan penduduk dari segi kewangan serta ia memelihara alam sekitar. Barang untuk menghasilkan benda ini terdiri daripada barang-barang kita semula. Gas ini membantu penduduk untuk menjimatkan masa dan juga duit daripada membeli tong gas baharu untuk menggantikan tong gas yang sudah lama dan juga habis. Berikut merupakan lakaran produk daripada kumpulan kami. Dari segi panjang dan lebar ialah 35 dan 28 cm. Dari segi berat, 15 hingga 20 kg dapat dicecah dan berat yang dapat ditambung secara maksimal ialah 25 kg. Antara berikut merupakan senarai bahan yang digunakan. Yang pertama ialah tong plastik 12 hingga 15 liter, paip PVC kecil 1/2 inci, hos getah ataupun tiup akuarium, injak sahala, belon besar ataupun tiup dalam tayar motor, penutup tong yang wajib kedap dan seterusnya, dan harga total semua ini merupakan RM50 sahaja. Ini sahaja daripada kumpulan kami tentang mini biogas DIY. Sekian, terima kasih.